musim korban daging. Orang masjid datang. Tukang korban tu ada tuan dia daging tu. Orang tu tak ada kata apa lagi. Dia pandai-pandai, dia meleh pada dia ambil dah. Dia orang bersiang. Ekor bubuhlah lembet, bubuh dalam motor dia. Haram tu. Dia kena minta izin. Mana boleh dia ambil macam tu? Melainkan tuan umpama korban tu kata tak apa, ambil lah seorang sekilo. Tak apalah. Kalau dia tak kata, hang tak boleh ambil. Dia kata saya bersiang. Siapa suruh hang bersiang? Kalau dia bersiang, dia bagi upah lain. Dia tak boleh upah dengan daging tu. Kalau tidak, artinya dia jadikan daging pula upah. Tak boleh. Artinya dia telah keluarkan daging tu daripada korban menjadi barang bayaran upah. Tak boleh. Sebab itulah hadis Muslim kata Ali, wa amarana alla nu'tiyal jazzara syai'an min. Kami diperintahkan jangan bagi pada tukang sembelih sikit pun. Maksudnya bagi daripada duit kita tak apa, jangan bagi daripada korban tu. Artinya kita potong korban tu buat upah dia. Tapi maksudnya dia pergi ambil. Yang mana tengok bahagian, oh ni rimau menangis ni, dia ambil. Bagi tuan tu menangis, dia yang pula.